Asal menga perjalanan aku mendaki seorang-seorang ke Gokyo Lake Everest Base Camp yang ke-27 pula. Let's go. Okay, time ni aku baru je berjaya melepasi laluan Cholapas yang sangat dangerous sekali di belakang sana. Tahu tinggi sangat, and now on the way menuju ke checkpoint Taknak, tempat yang aku nak tidur malam ni. Sekarang ni on the way turun ke bawah, lalu batu-batu yang banyak sangat berselerak ni tahu kena slow-slow memijak kat sini. Bahaya sekali kalau jatuh terpeleot terhantuk ke bawah, boleh patah gigi tahu macam okay, dari sini aku boleh lihat laluan yang akan aku jalan sampailah ke bukit tinggi sana. Tinggi bopok lah. Tengok dari sini pun dah penat dah rasanya weh. Tapi nak buat macam mana kan, hidup aku perlu diteruskan. Lagipun aku seorang-seorang pula kat sini, tak ada siapa boleh mendengar perkataan help aku kalau nak minta tolong. Jadi aku perlu kuat macam batu-batu ni semua. Let's go, come on Sarpu. Okay, time ni dah sampai sudah aku kat bawah. Rehat je aku kasi minum air. Haus sangat, yang tak sedar aku tiba-tiba termicro sleep pula macam weh. Entahlah sebenarnya aku ni penat ke ngantuk, tak tahulah. Okay, sambung lagi jalan slow-slow menuju ke puncak gemilang cahaya. Asyik memang jauh sangat weh berjalan time ni. Rasa nak sumpah aja bukit depan tu, tapi tak boleh, nanti aku kena sumpah balik. Okey, duk jap kat sini, sikit je lagi nak sampai. Bendera kemenangan ada je dah hadapan sana. Let's go Sarpu. So time ni aku mendaki bukit dengan penuh kepenatan dan kekoyakan sekali, 2 kali 3 kali tau. Dan akhirnya aku berjaya sudah sampai di atas sekali. Hai. Time ni cari batu je aku duduk, penat sangat goblok. Macam ni lah lebih kurang suasana kat atas ni. Tapi kat sini angin sangat kuat sekali tau, macam taufan malaria. Boleh terbang aku kalau aku beratnya ringan sesangat macam weh. And then tak lama lepas aku sambung lagi jalan. Dan alhamdulillah bersyukur kepada ilahi weh, kerana trek kali ni turun saja sampai ke bawah sana. Jurang mana pun aku tak tahu, tapi okey lah, seronok tak adalah penat mana. Dan aku pun tak tahu seberapa jauh lagi Taknak tu. Aku hanyalah jalan berpandukan tiang kuning penanda ni supaya tak sesat ke dalam hati sesiapa. Tapi kan masa ni aku ada terjumpa burung dodo cok. Memang semak sekali weh. First time kat sini aku jumpa binatang lain selain keldai dengan yak-yak-ye. Memanjang je aku jumpa tu. Baru je cakap dah jumpa dah segerombol yak-yak-ye di depan sana. Tak tahulah siapa yang punya banyak sesangat. Tak takut kena curi ke weh. Tapi baik-baik semuanya tengah makan tu lalu So slow aku turun ke bawah. Time ni jauh juga sebenarnya turun dia. Aku tak tahu sampai ke mana. Awal-awal aku tak yakin tau sama hari ini jalan yang lurus atau terpesong macam weh. Sebabnya aku dah lama tak jumpa tiang kuning penanda tu weh. Hilang dah, hanya berpandukan tapak kasut je time ni. Memang semak sangat macam weh punya naluri goblok tu Sarpu. Tapi syukur alhamdulillah jalan ninja yang aku pilih ni selama ni betul